Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok PPB untuk teknik GBK. Kalau kita perhatikan dekat sini, ada momentum kat sini pada 31 bulan Mac. Tengok 31 bulan Mac ada momentum. Satu masih ada momentum. Lepas tu dia buat momentum juga, cuma dia jatuh balik. Dia buat momentum, dia retrace dan dia naik lah. Dia ke atas ni. Okay, kalau untuk BS tag pula, kalau kita tengok forward, nampak ada momentum dekat sini. Pada 10 April. Okay, 10 April kita tengok. April retrace dulu dan terus melakukan kenaikan lah. Kalau untuk MNH for hour dia nampak ada kat sini for hour pada 14 April 14 April tu mula retrace. Retrace dulu dan melakukan kenaikan lah. Terima kasih. Cuma kalau tengok H1 MHV dia kat sini lah. Tu H1 MHV di sini. BS tag MHV kat sini lah. BBB MHV kat sini. Nampak dia berdekatan dengan mid BB pada H1. Nampak sini pada H1 juga. Itu saja untuk teknik GBK. Terima kasih. Assalamualaikum.